Hello guys, welcome to Encapek channel. Hari ni kita unbox satu barang baik daripada Insta360, iaitu Insta360 X5. Yang ini versi MM93 2025 Championship Edition, model X5 guys. Nice. Mari kita tengok pandang sisi kotak ni. Ada tulisan Insta360. Ini bahagian belakangnya, apa yang ada di dalam kotak nanti kita tengok. Bahagian sisi sebelah kanan sama juga tulisan Insta360. Alright, jom kita unbox. Jom kita buka kotak. Wow, dia punya presentation. Terus nampak kamera, more than a number. Ini X5 Championship Edition. Kita buka bahagian bawah, dia ada tulisan 93. Kalau kita zoom dekat sikit, dia ada 2025 World Champion dan ada satu gambar Marc Marquez dekat dalam tu dengan dia punya signature. Kita tarik drawer dekat bawah ni, ada beberapa barang lagi yang diberikan sekali. Okay, untuk yang pertama ni, ini heavy duty clamp. Yang ni yang paling penting sekali untuk korang mountkan kamera korang dekat atas motor. Nanti kalau ada masa nanti saya tunjuk macam mana nak mount guna heavy duty clamp ni. Barang yang kedua, crab clamp. Yang ni mahal juga kalau nak beli asing-asing ni. Ni dia bagi sekali dengan Marc Marquez Championship Edition. Crab clamp ni sebenarnya dia supporting clamp untuk korang mount kamera kalau korang guna invisible stick yang panjang lah. Saya tak pasti material apa yang dia pakai, tapi material ni nampak memang betul-betul solid lah guys. Dalam ni juga ada satu kotak, kita tengok apa dalam. Oh, dia ada protective pouch yang ada tulisan Insta360 93 dan ada sedikit sign daripada Marc Marquez lah. Dalam tu dia letak beberapa barang, iaitu lens cloth, USB-C cable, carbon invisible selfie stick dan beberapa documentation lah, sekali dengan stiker set dan pelekat. Ni antara documentation yang ada dalam set Marc Marquez ni. 128GB micro SD card, web mount wrench untuk korang ketatkan mounting tu, hex wrench, dan ini dia hero kita, X5 Marc Marquez Championship Edition. Kita pusing-pusing dulu sekitar kamera ni. Ada sign Marc Marquez dekat belakang kamera ni. Jom kita buka bateri. Kita try masuk dia punya Insta360 micro SD card. 128GB ni, besar juga kan. Bagi ketat bateri tu, jom kita buka semua plastik-plastik dekat kamera ni. Ini part yang paling saya suka sekali buat. Okay, kalau dah settle, ni antara button-button yang ada dekat X5 ni. Semua banyaknya color warna merah lah guys. Jom kita try on for the first time. Yeah. Kita try download dia punya apps dulu melalui QR code yang dia bagi. Tekan download. Habis download, korang just sign up dulu. Dan lepas tu korang pay lah. Pay, dia akan jumpa kamera korang. Yes, kita download dia punya firmware dulu. Lepas habis download, kita install firmware. Okay, settle, restart. Tap to connect semula. Okay, activate, settle guys. Bersama dengan X5 ni pun kita boleh claim Insta360 Plus untuk 1 tahun trial. Dan dalam ni ada footage rare daripada Marc Marquez dengan motor Ducati dia. Footage ni format 360 tau. Jadi korang boleh edit footage ni. Dia dah sediakan sekali dengan subscription. Korang dapat 1 terabyte subscription. So lepas korang subscribe tu, korang just cancel siap-siap lah. Kalau saya cancel siap-siap. Kat bawah tu cancel subscription tu, supaya saya tak dikenakan charge lah untuk tahun yang berikutnya. Kalau saya nak pakai lagi, baru saya subscribe balik lah. Okay, ini antara resolution yang ada dalam X5. 5.7K, 8K. 5.7K boleh naik sampai 60 frame per second. Tapi kalau untuk 8K hanya boleh 30 frame. X5 pun dia ada quick button tau. Quick button ni korang boleh pakai lah tu, quick button tu. Korang boleh pakai untuk set korang punya preference. Korang nak guna apa untuk button tu. Jadi dia ada macam-macam pilihan lah yang korang boleh pilih dekat situ. Menu button pun boleh customize guys. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Assalamualaikum.